Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, kita kembali lagi dalam seram sejuk. So, sorry sangat-sangat. Seram sejuk tergendala buat seketika sebab aku hari tu mengandung lepas tu bersalin. So, agak busy. So, kita sambung dengan episod seterusnya. Kalau korang ingat, aku pernah post satu video dekat rumah parents aku ni. Dekat dalam bilik abang aku ada satu video yang benda tu mengeluarkan suara. Tapi ramai yang tak perasan dalam video tu sebenarnya ada penampakan. Tapi aku pun tak perasan. Lepas dah post beberapa bulan lepas tu baru aku perasan. So macam yang korang boleh tengok dalam video ni, aku akan insert kan. Dekat sebelah abang aku tu memang tak ada orang langsung. So macam yang korang boleh nampak dalam video tu, ada baju putih dekat sebelah dia. Lepas tu macam ada rambut panjang dekat sebelah dia. So korang boleh tengok betul-betul. Sebab memang abang aku dia tinggal sorang-sorang dalam bilik. Dia belum kahwin, dia belum ada anak. So siapa dekat sebelah dia tu masih menjadi misteri. Sampai sekarang pun kalau aku tunjuk video tu dekat dia, dia agak tak percaya juga bilik dia kan. So rasa apa benda tu. So kisah yang kedua ni berlaku masa aku tingkatan 2 atau tingkatan 3. Aku merupakan seorang pengawas perpustakaan untuk beberapa tahun di sekolah menengah. Masa tu aku bertugas dan ada kawan-kawan yang masuk lah. Masa tu pukul 2 petang macam tu. Kita orang tengah kemas-kemas buku, kemas library. Lepas tu memang tak ada cikgu yang bertugas lah. Memang kalau pengawas perpustakaan dekat sekolah aku, cikgu tinggalkan macam tu je. Sebab dia tahu kita orang ni akan buat kerja. So sambil kita orang buat kerja tu, biasalah kita orang kan kita orang akan main-main semualah. Tapi tetaplah kita buat kerja. So dalam perpustakaan ada satu bilik untuk guru yang bertugas di perpustakaan lah. Ada 1 atau 2 bilik macam tu. Betul-betul dekat sebelah kaunter library. So masa tu aku tengah bergurau-gurau senda dengan kawan-kawan kan. Tiba-tiba aku ternampak cikgu yang bertugas pada hari tu dalam bilik tu. Lepas tu aku pun macam, aku je pelik lah sebab hari tu hari Jumaat. Hari Jumaat biasanya tak ada orang dalam library. So memang kita orang je ataupun student yang datang nak baca buku dalam tu, nak rehat. Sebab dalam library tu memang sejuk kan. Jadinya aku pun tak expect lah apa-apa. Dan memang aku nampak cikgu tu dia pakai spek, dia pakai tudung Syria. Dia berdiri dekat cermin office tu. Lepas tu dia senyum. Dia senyum macam ni. Macam tu. So aku pun macam, aku senyum lah balik sebab tak expect kan. Lepas tu aku pun cakap dengan kawan-kawan aku, senyap, jangan bising-bising sangat, ada cikgu kat dalam. Lepas tu diorang pun macam pelik, pandang aku 2-3 kali. Lepas tu diorang pun cakap, mana ada cikgu kat dalam tu, kan kita je. Lepas tu aku cakap, kan ada, tengok tu kat dalam, tadi cikgu Wahida senyum dengan aku. Lepas tu diorang pandang sesama diorang. Lepas tu diorang pun cakap, tak apalah, jomlah kita pergi turun makan. Diorang cakap macam tu, untuk ubah topik lah. Untuk pengetahuan, dekat aku punya library tu agak menyeramkan dekat sebelah dalam, lepas daripada kaunter tu. Sebab dia ada section untuk TV, buku-buku cerita. So memang jarang lah orang pergi situ. Orang selalu pergi dekat belah depan kaunter, orang tak pergi belakang kaunter. So
Masa tu aku anggap yang benda tu nak main-main dengan kita orang, sebab hari tu adalah hari Jumaat. So memang kecoh lah kita orang librarian keluar daripada bilik library tu. Kita orang duduk kat tepi tangga, duduk senyap tau, sebab masing-masing dah ketakutan. Dan ada yang kawan aku yang menjerit lah sebab diorang ingatkan aku main-main, tapi tak. Memang aku nampak betul-betul benda tu menyerupai Cikgu Wahidah. Cakap pasal benda tu menyerupai, adalah beberapa kali yang keluarga aku sendiri yang encounter benda tu dekat dalam rumah ni. That's why aku cakap rumah ni ada sesuatu. Nak dijadikan cerita, adalah beberapa tahun yang lalu, dalam 3 tahun yang lalu, masa tu kakak aku bersalinkan anak buah aku. Masa tu dia berpantang dekat sini. Untuk pengetahuan, kakak aku dia Caesar, jadi dia tak boleh jalan laju dan tak boleh jalan terlalu banyak. So dia banyak duduk dekat dalam bilik dan dekat atas. Satu hari tu abang aku yang nombor 2, dia cakap dengan aku, malam tadi Banga nampak Kak Lang turun. Lepas tu aku pun macam pelik, sebabnya bila masa kakak aku tu boleh turun tangga sendiri. Lepas tu dia pun ceritalah apa benda yang terjadi sebenarnya. Dan aku pun dengar, dan aku pun rasa benda tu sangat tak logik. Okay, first dia cerita masa tu pukul 3 pagi. Dia kata dia nampak kakak aku turun. Tapi dia pelik sebab kakak aku turun tu dengan sangat laju. Dia turun daripada tangga sangat laju. Lepas tu dia pergi ambil roti. Yang kita orang letak adalah dekat dengan piano. Jadinya dia turun tu laju. Lepas tu dia terus ambil roti tu, dia terus naik atas laju. Lepas tu abang aku masa tu mamai. Jadinya dia masa tu tidur kat ruang tamu. Jadi dia buat endah-endah lah, sebab dia ingatkan benda tu macam, yelah dia tengah mamai, mungkin dia bermimpi, dia rasa macam tu lah. Tapi bila dia bangun pagi tu, bila dia tanya aku balik, dia pun rasa tak logik, sebab dia tahu macam mana orang Caesar berjalan, sebabnya isteri dia pun Caesar dah 3 kali. So dia tahu macam mana orang Caesar jalan, bangun, duduk. So tak mungkin kakak aku boleh jalan dengan selaju tu. Dan yang lagi pelik, apa yang aku boleh cerita, masa yang dia turun tu, rambut dia mengurai. Rambut dia tak terikat. Kalau kakak aku tahu yang kakak aku takkan lepaskan rambut dia. Dan lagi satu, memang aku ada kat rumah. Jadi suami aku pun ada kat rumah. So takkanlah dia nak keluar daripada bilik dia tak pakai tudung kan. So benda tu tak logik. So apa benda yang turun pukul 3 pagi tu dan ambil roti tu, sampai sekarang pun kita orang tak tahu. Ada satu lagi kisah yang benda tu menyerupai salah satu anggota keluarga kita orang. Ada sekali tu abang aku memang dia dengan anak dia tidur dekat ruang tamu. Jadinya yang tidur dekat dalam bilik dia ialah kakak ipar aku dan juga anak buah aku yang paling kecil. Tu anak abang aku yang paling kecil lah, sebab dia menyusu badan kan. So dia duduk dalam bilik. Satu hari tu kakak ipar aku keluar daripada bilik. Lepas tu dia nampak abang aku ni tak tidur lagi. Masa tu ada sofa bed dekat ruang tamu. So dia nampak abang aku duduk kat ruang tamu. Dan masa tu keadaan sangat gelap. Dan tiba-tiba kakak ipar aku baru nak membebel dekat dia. Kakak ipar aku buka lampu. Dia nak cakap, abang kenapa tak tidur lagi? Dia buka je lampu. Benda tu dah tak ada dekat sofa bed. Yang ada ialah abang aku dan anak-anak dia tengah tidur.
setengah sedap tidur dekat bawah. So, benda tu masih menjadi misteri kepada kita orang, tapi kita orang tahu yang benda tu dah menyerupai anggota keluarga kita orang beberapa kali. So, tu je untuk episod kali ni yang aku dapat kongsikan dengan korang. Aku harap korang suka dengan episod kali ni dan dapat mengobati rindu korang untuk episod seram sejuk. So, kita akan insyaAllah bersambung lagi episod seram sejuk akan datang. So, kalau korang suka video ni, like, jangan lupa komen. Okay? I see you guys in my next video. Bye.